tangguhkan dulu kemasukan pekerja asing 15,000 yang ada ni, kita tangguh dulu. Buat apa kita nak ambil beribu kilometer jauh daripada Dakar yang ada ni? Masyarakat stateless dia ada dekat Jinjang, dia ada dekat Kelang, dia ada dekat Johor. Kita berikan identiti kepada mereka ini untuk mereka bekerja dalam sektor-sektor 3D. Saya yakin kalau nak dapat 15,000 masyarakat stateless ni, tak payah import daripada Lahad Datu Tawau ni. Di sini dah sedia ada. Buat apa kita nak pergi ambil daripada Dakar yang jauh tu, kalau kita boleh ambil 15,000 daripada Masai, daripada Seri Alam, daripada Kelang, berikan mereka dokumen dan mereka bekerja memenuhi sektor 3D. Tak ada keperluan untuk kita membawa masuk pekerja asing baru ke negara kita. Jadi hari ini kita meminta kepada pertimbangan Yang Amat Berhormat, kita hormati Yang Amat Berhormat. Kita datang sini bukan satu agenda untuk mengkritik mana-mana pihak. Kita ingin memberikan cadangan yang konstruktif yang pada kita lebih efektif. Kita tidak mahu ada warga asing baru. Berikan identiti kepada masyarakat stateless yang sedia ada dan penuhi pekerjaan-pekerjaan yang 15,000 yang kita nak masuk ni dengan menggunakan stateless yang sudah ada di Malaysia, yang ada sijil lahir, yang ada di kalangan mereka ini dah generasi yang keempat, yang kelima. Penuhkan mereka ni dalam dunia pekerjaan sektor 3D. Saya yakin mereka ini amat mahu bekerja di sini. Saya minta hari ini pertimbangan ini dapat dilihat. Keperluan terhadap mendaftarkan stateless ini amat mendesak. Untuk kepentingan negara dalam sektor ekonomi, untuk kepentingan negara bagi tujuan keselamatan dan apatah lagi tujuan kemanusiaan. Tidak ada siapa pun perlu rasa tersisih. Kerana suka ke, tak suka ke, stateless sudah berada di Malaysia. Dan daripada kita membiarkan dia ini tidak mendatangkan manfaat kepada negara, hanya sedikit saja perubahan yang perlu dibuat. Pertimbangan terhadap pindaan dalam peraturan-peraturan kecil di dalam Jabatan Kewarganegaraan, Jabatan Pendaftaran Negara yang tidak ada kaitan langsung mengenai isu kewarganegaraan. Diberikan satu identiti supaya mereka dapat memenuhi keperluan sektor 3D. So kami bertekad untuk membantah perkara ini. Kami akan pergi kepada Kementerian Sumber Manusia lagi lepas ini supaya tidak dikeluarkan sebarang kelulusan untuk kemasukan pekerja asing baru. 15,000 ini perlu ditangguhkan, perlu dinilai semula, dan sebagai alternatif kita beri keutamaan sama ada orang tempatan ataupun masyarakat stateless bagi memenuhi sektor 3D yang ada. Saya yakin kalau peluang ini dibuka kepada masyarakat stateless, jangankan 15,000, 500,000 pun penuh. Kalau dibuka peluang kepada masyarakat stateless dan tidak ada lagi keperluan untuk negara kita membawa masuk mana-mana pekerja asing baru untuk memenuhi keperluan industri di negara kita. Pada hari ini kita membawa satu surat di mana kita membuat bantahan secara terbuka terhadap arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi. Yang sebelum ini kita telah membaca satu statement media di dalam artikel yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadzil selaku jurucakap Kerajaan Perpaduan yang telah menyatakan bahawa Putrajaya Kementerian Sumber Manusia KESUMA diarahkan menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor yang diperlukan. Dalam bahasa yang mudahnya adalah terdapat satu arahan untuk menyegerakan kemasukan 15,000 pekerja asing untuk bekerja dalam sektor ekonomi di Malaysia. Pada hari ini kami ingin menyatakan pendirian dan bantahan kami. Dengan penuh penghormatan kami membantah arahan tersebut kerana pada kami membawa masuk pekerja asing 15,000 orang
Ya, walaupun dalam sektor 3D, pada kami itu bukan satu perkara yang kita boleh katakan betul. Yang seharusnya patut kita lakukan adalah kita memberi keutamaan kepada mereka yang sudah ada di sini. Sebab itu kami hadir untuk memberi cadangan balas. Jika pihak kesuma, pihak industri perlu untuk membawa masuk pekerja asing dalam sektor 3D, dangerous, difficult, dirty, saya ingin mencadangkan supaya kita memberikan keutamaan kepada masyarakat stateless yang sudah ada di Malaysia. Untuk maklumat rakan-rakan media semua, bagi mereka yang tidak tahu apakah itu stateless, stateless itu adalah individu yang lahir di Malaysia tetapi tidak dapat memenuhi syarat-syarat Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapat kewarganegaraan. Bermaksud mereka bukan warga negara. Dahlah mereka bukan warga negara, mereka juga tidak boleh dikategorikan sebagai warga asing. Mengapa mereka tidak boleh dikategorikan sebagai warga asing? Kerana di dalam rekod kedutaan asing seperti Filipina, Indonesia, Cambodia, Vietnam, rekod ibu dan bapa mereka tidak ada kerana mereka merupakan anak cucu kepada pelarian tahun 1970-an. Saya nak menceritakan tuan-tuan situasi di Sabah. Situasi di Sabah pada tahun 1970-an. Kerajaan negeri Sabah melalui Jabatan Immigration telah mengeluarkan hampir 140,000 dokumen yang dipanggil IMM-13 kepada pelarian di selatan Filipina. Jadi untuk kita panggil mereka ni sebagai pendatang ataupun pelarian tanpa izin, itu tak benar. Perkataan yang tepat dipanggil pada mereka adalah pelarian dengan izin. Sebab itu mereka diberikan dokumen oleh Jabatan Immigration IM-13. Bayangkanlah pada tahun 70-an jumlahnya 140,000. Anak cucu mereka sekarang ni sudah jadi berapa? Anggaran kami secara tidak rasmi, jumlah masyarakat stateless di Sabah hampir jutaan orang. Ini bukan masalah terpencil. Kita tak bercakap mengenai tajuk 5-6 orang ni. Kita bercakap mengenai tajuk jutaan orang. Bayangkan jutaan orang ni yang berada di Sabah tidak boleh diusir. Saya sendiri telah menguruskan lebih kurang 1,000 kes di mana terdapat masyarakat stateless di Sabah yang ditangkap tapi tak boleh dihantar ke Filipina. Mengapa? Kerana tidak ada rekod. Jadi mereka dibebaskan balik di Sabah. Kerana mereka ini tidak boleh dipanggil pendatang tanpa izin kerana mereka lahir di sini. Mereka adalah generasi yang keempat, yang kelima yang tidak boleh diusir. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita tak boleh usir dia kerana tidak ada negara penerima. Mungkin ada yang cuba nak menyamakan di antara Rohingya dengan ini. Ini kes yang berbeza. Pelarian daripada selatan Filipina ini diberikan dokumen untuk masuk ke Malaysia. Dan nama dokumen itu dipanggil IM-13. Dan anak cucu kepada pelarian ini dibiarkan tidak berdokumen dan tidak dikeluarkan lagi dokumen. Apa yang mementingkan kita sekarang ni? Lambakan mereka ni terlalu ramai. Jadi mereka ini boleh merisikokan keselamatan. Kerana mereka tidak dapat identiti. Saya nak bagi perbandingan untuk kes. Bayangkan kalau kita bawa masuk warga asing. Sebelum ni saya pernah mengemukakan bantahan kepada siapa? Kepada Datuk Seri Saravanan tahun 2022. Apabila pengumuman daripada Kementerian Sumber Manusia pada waktu itu nak bawa masuk 500,000 pekerja asing daripada luar. Saya kira dah siap-siap. Katalah kita ambil 500,000 Katalah kita ambil 500,000 based on 2022. Katalah warga Bangladesh bekerja dengan 1,700 gaji basic. Kita campur OT ke apa semua, dapat 2,500. 1,000 dibelanjakan di Malaysia, bermaksud 1,500 akan dihantar balik ke Dhaka, ke Bangladesh. Bayangkanlah kalau jumlahnya 500,000, saya dah kira siap-siap dah. Bersamaan dengan 750 juta ringgit wang Malaysia sebulan dibelanjakan di Dhaka, Bangladesh. Bersamaan dengan 12 bulan sebanyak 9 bilion ringgit duit Malaysia akan dibelanjakan di Dhaka di Bangladesh. Bayangkanlah kalau kita dapat menggantikan pekerja asing daripada Bangla, Nepal, Myanmar ni. Kita gantikan dengan masyarakat stateless. Sama juga jumlah dia 500,000, contoh kita bagi.
Bayangkanlah 750 juta ringgit wang ini dapat dibelanjakan di mana? Di Lahad Datu, di Tawau, di Sandakan yang merupakan Malaysia. Sebab itu saya katakan tidak efektif jika kita mengambil pekerja asing baru. Nombor satu, dia akan menyebabkan pengaliran wang tunai negara kita dibawa keluar. Sekaligus akan menyebabkan ringgit kita akan jatuh. Sebab itu dasar perlu berubah. Iaitu menggunakan masyarakat stateless yang sudah ada. Stateless yang sekarang ini menjadi liability pada negara. Jika kita uruskan dengan baik, berikan mereka satu identiti. Berikan mereka peluang bekerja dalam sektor 3D. Dangerous, difficult, dirty yang tidak mahu diceburi oleh orang tempatan. Mereka ini akan menjadi aset kepada negara kerana wang-wang mereka, gaji mereka akan dibelanjakan di dalam negara kita. Tidak akan merugikan siapa-siapa pun. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah tuan-tuan, kita membawa masuk kumpulan-kumpulan Bangladesh, Nepal, Myanmar ke Malaysia. Kita akan berhadapan dengan pelbagai masalah. Nombor satu, masalah mereka adalah mereka mungkin nak duduk sini tak mau balik dah. Kita akan berdepan dengan masalah baru. Yang ada lambakan, yang ada pun dah ramai, kita bawa masuk, saya bimbang mereka tak mau balik. Nombor satu. Nombor dua, kita akan ada masalah. Yang kedua adalah masalah komunikasi. Mereka bukan orang sini. Mereka tidak memahami adat resam orang tempatan. Berbeza dengan masyarakat stateless, yang generasi yang keempat, yang kelima, yang sudah berasimilasi. Ramai di kalangan masyarakat stateless ni, ada di kalangan mereka bapa dia dah jadi warga negara. Tapi anak dia masih lagi sijil lahir, stateless. Adanya kenapa? Kerana dia dapat kewarganegaraan lewat sikit. Jadi ramai begini tuan-tuan.